Ma'ruf Al-Karhi menyatakan bahawa tasawuf adalah pergantungan seorang hamba kepada Allah tanpa terikat kepada makhluk. Ini dia. Yang pertama, gantung ke Allah tanpa terikat ke makhluk. Jadi kalau boleh kita tengok macam mana dia punya fahaman tu. Bila bergantung kepada Allah ini menyebabkan mereka ni tak terikat. Dia tak terikat ke benda, dia tak terikat kepada orang, tak. Contohnya Nabi. Bila dia hendak dibunuh oleh Dasur yang dia sedang tidur, dia ambil pedangnya dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, siapa yang dapat menyelamatkan kamu daripada pedang?" Nabi secara terus menyatakan Allah. Tengok. Sifat macam itu sebab dia bergantung kepada Allah. Hatim Al-Asam, murid kepada Syaqi Al-Balkhi. Hatim Al-Asam mengikut apa yang diceritakan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Al-Fuqaha wal Muhaddisun. Dia kata Hatim Al-Asam dia pernah pergi perang lawan orang kafir. Tengok, mujahid walaupun dia sufi. Dia pergi perang, dalam perang tu dia kena tangkap. Bila dia kena tangkap, dia kena ikat. Kemudian bila kena ikat, dia nak disembelih oleh orang kafir. Pada masa itu, otak dia fikir apa yang terjadi. Otak dia fikir, dia kata, aku nak tengok bagaimana Allah akan jadikan kesudahan. Boleh lagi Islam boleh lagi tak fikir. Kalau orang lain tak minta maaf lah, inilah. Atau kalau kita tak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba ketika mata pisau sedang hampir kepada lehernya, satu panah terkena kepada leher yang nak sembelih dia itu kan lupa. Maka itulah ajaib. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada Allah Rabbul Alamin. Bila bergantung kepada Allah ni lain. Jadi rupa-rupanya ramai orang kita ni bukan bergantung kepada Tuhan, tapi dia bergantung kepada hati. Takut sangat ke hantu gaji, hantu tak gaji. Macam-macam dalam cerita pun macam-macam. Jadi kita faham itu. Kita tak bergantung kepada Tuhan. Maka ini satu kesilapan yang cukup besar. Menurut Abu Turab An-Nakshabi, Sufi ialah seorang yang tidak dikotori oleh suatu maksiat, malah bersih daripada semua perkara yang terjadi. Jadi di sini cabaran. Macam mana nak sungguh selamat daripada maksiat? Dia bukan satu perkara yang mudah. Maksiat ni, dia ni pelik. Satu, bila sebut maksiat, dia ini kekaget. Dan kata para ulama, maksiat ini dia melahirkan maksiat. Maksiat ni dia beranak maksiat. Contohnya orang tu berzina. Bila berzina, maksiatnya terhadap tiga maksiat, dia akan rasuah. Kalau dah mengandung, dia akan gugurkan. Kalau dah tu, dia buang anak. Kalau dah, dia akan buat macam-macam. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan bahawa Sufi itu ialah seorang yang bersih daripada maksiat, sentiasa berfikir dan berpegang teguh dengan Allah dan tidak dengan manusia. Oleh yang demikian, di sisinya tak ada apa-apa perbezaan antara emas dan lumpur. Yang ini sama dengan yang atas, kecuali ditambah di sini ialah sentiasa berfikir dan berpegang teguh dengan Allah. Ini dia, fikir. Jadi bila fikir ni kita faham, jana akal. Allah jadi kita ada otak, tuan-tuan, ada akal. Akal kita ini punya neuron hampir 1,000 bilion neuron. Banyak otak kita, tapi kita guna 10%. Dan masalahnya kita fikir perkara yang remeh. Kita jarang fikir perkara besar. Kita letih. Nak fikir banyak-banyak ini susah. Jadi orang tasawuf ni dia selalu fikir. Sebab bila fikir campur zikir membawa iktiraf. Bila fikir campur zikir membawa iktiraf, dia akan membawa kepada doa. Bila doa dia kena ucap ma'rifah. Inilah yang disebut sebagai ulul albab, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Kemudian mari iktiraf, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian mari doa, subhanaka faqina azaban. Baik.